Tak sangka, Syok SAHAR buka mulut. Dedah perkahwinan belum berdaftar. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Nama Syok Sahar sekali lagi menjadi perhatian apabila rumah tangganya bersama Farah Saleh didakwa bermasalah. Pelawak itu dikatakan mengabaikan isterinya sehingga timbul dakwaan dia membiarkan Farah dalam keadaan gantung, tak bertali. Dalam satu temu bual bersama Melody TV3, Syok tampil menjelaskan situasi sebenar dan menafikan dakwaan tersebut. Tak adalah saya nak biarkan isteri gantung tak bertali sebab kalau betul dia dah failkan cerai, saya tunggu juga surat dari mahkamah. Cuma itulah, kalau perkahwinan kami pun belum berdaftar, macam mana nak failkan sesuatu di mahkamah? Menurut Syok, dia tidak mahu bertindak secara tergesa-gesa kerana khawatir akan menyesal kelak. Pada saya tak mahu buat apa-apa keputusan sekarang. Sebab kalau saya buat, ketika itu mungkin saya dalam keadaan yang tak okey. Jadi, saya tak nak menyesal di kemudian hari. Saya tak pernah pun keluarkan ayat isteri beban dan kawan yang beri rezeki. Saya minta keluarkan satu bukti yang saya cakap anak itu bukan anak saya. Tak ada bukti tahu, sebab itu saya diamkan saja. Saya ini bukannya bodoh sangat. Kalau betul saya tak sayang anak, cari anak-anak saya tanya macam mana saya dengan mereka. Sudah tentu saya sayangkan isteri tetapi saya pun ada limit. Kalau perkahwinan dulu gagal itu sebab saya yang gagal tapi perkahwinan yang sekarang ini, usaha itu bukannya datang dari sebelah pihak saja. Ia perlu dari kedua-dua belah pihak tapi kalau sebelah pihak saja yang berusaha tak akan jadi apa-apa.